Kau tengok dia punya facilities, locker room. Ini kalau kat Malaysia harga 300 ke atas punya golf course boleh dapat lah. Ni aku dah sampai Semarang Royal Golf, Indonesia. Mana kau nak dapat golf course macam ni, lawa macam ni, facilities macam ni dengan harga RM150 seorang, siap KD. Siapa yang tahu magic powder ni je komen sebab apa? Nanti kau search dah. Kuatkan ni. Kotor otak ni. Laju-laju jahat-jahat green sini. Golf is good for you. Tahu kenapa aku pilih golf? Golf ni bagus untuk build karakter aku. Function dia untuk business, untuk kerja, untuk daily life, decision making. Dekat sinilah, dekat mana kau nak tengok perangai-perangai orang, termasuk perangai aku sendiri. Sama ada kau ni jujur ke, kaki kencing ke, tipu skor ke. Third birdie of the day. Next, kita nak main kat mana? So korang recommend lah mana golf course yang best-best. Dekat dalam golf akan ada dua jenis golfer. Satu yang jenis always attack pin. Dia ni jenis always take a risk and go for it. Yang kedua, dia jenis layup. Layup ni lebih kepada play safe. Golfer-golfer tahulah maksud layup tu apa. Kau rasa apa benda yang aku cakap dia mengarut tak? Sebenarnya inilah cara macam mana kita nak tengok cara dia berfikir. Mentality. Ada orang lepas dia dah buat bad decision, dia go for safe decision. Semua benda tu ada dekat dalam golf. Dalam golf kau boleh tengok orang tu jenis baran ke tak. Macam mana dia handle marah dia lepas dia buat mistake. Ataupun dia ni jenis buat back to back bad decision. Dalam sukan lain kau boleh salahkan tim kau, but not in golf. Dekat dalam golf semuanya atas diri kau sendiri. Hari ni mindset aku bukan nak lawan dengan Ed, sebab aku tahu dia bukan level aku pun. Tapi hari ni aku tanam mindset untuk nak lawan dengan diri aku sendiri to get better score than before. Same goes to life. Macam aku cakap, benda ni tak ada betul, tak ada salah. It's just how you think, your mentality. Dekat dalam golf ni pengajaran dia, apa-apa yang terjadi dekat dalam life kau, semua tu atas kau, semua tu atas tindakan kau, dan semua benda dekat dalam life ni atas diri kau sendiri. Ini 640,000 kan, 170. So we pay by cash. 5, 6, 7. Ambil aja, keep the change. Satu buat kamu, satu buat kamu. Terima kasih banyak. Sama-sama. So aku nak kira berapa total expenses yang aku dah spend hari ni. Untuk makan minum 700,000, RM160. Lepas tu untuk golf 2 orang RM1,500, RM300. Lepas tu tambah dengan RM400,000 untuk sewa satu golf set, RM90. Total 3 juta, lebih kurang RM700. So ini dia cara aku macam mana aku nak cover daily expenses aku kat sini. Benda yang aku belajar sama-sama dengan geng Full Swing Formula yang ada dekat dalam Rumah Biru. Kau nampak uptrend, dah breakout zone, kau entry je. So aku entry dulu. Kau tengok tak sampai berapa saat dengan running profit ni. Collect dulu position, siap 250. Macam itulah cara macam mana aku cover daily expenses aku dan live the life I want to live. Yang penting bukan main tekan kosong, ilmu kena ada. Link kat bio, tengah 3 titik kat atas, tekan open your browser. Assalamualaikum, ciao.